Okey, kami memilih question 7. Question ini daripada topik 2. Subtopik application of differentiation. Soalan meminta untuk mencari stationary point dan natural. Okey, pertama kali kita perlu membuat perbezaan daripada persamaan yang diberi. Okay, selepas itu kita perlu jadikan dy per dx sama dengan kosong. Dan seterusnya tekan equation di kalkulator untuk mencari x. Didapati x sama dengan 2. Okey, apabila x sama dengan 2, masukkan 2 itu di persamaan yang diberikan di atas. Dan kita akan mendapatkan nilai y iaitu -4. Dan jawapan untuk paksi x dan paksi y di stationary point ialah 2,-4. Dan untuk mendapatkan natural, kita perlu membuat second order. Selepas mendapatkan jawapan second order, masukkan nilai stationary point ke dalam x. Soalan juga meminta untuk membuat graf. Berikut adalah graf bagi persamaan yang diberikan. Soalan berikutnya ialah soalan B. Soalan ini meminta untuk mencari rate of change of the radius daripada persamaan yang diberikan. Okey, step pertama ini ialah jalan pengiraan untuk mendapatkan rate of volume. Okey, selepas mendapatkan rate of volume, kita akan menggunakan rumus chain rule untuk mendapatkan rate of change.